Assalamualaikum, selamat petang. Sama kita hari ini untuk perlawanan akhir peringkat kampung tersusun cawangan Bemban. Pasangan pertama daripada Rahman dan Hassan bertemu Azman dan Jaipot. Okey, bola pertama, mata pertama out ya. Tak kuat tu. Tak tahu dia nak salahkan apa, sama ada raket, siku ataupun tali. Mungkin kasut baru, dia tak pasti. Macam biasa Hassan sangkut, mungkin kerana kasut baru dia. Kasut tu baru beli ya, kalau nak tahu. Rahman bawa tadi dengan dalam kotak lagi. Okey, kita teruskan perlawanan ni. Nampak bergu belah sana tu macam belum serasi ya. Tak pasti apa yang diorang makan tengah hari tadi. Sangkut sayang sekali daripada Rahman. Berapa kedudukan sekarang? Saya pun tak berapa nak pasti. Cantik bola return daripada Jaipot. Merangkap Rahman. Bola shot. Hassan nampak agak berbeza ya pada petang ini, dengan nombor 88 dia dan dengan seluar pendek dia. Agak lihat jadi mungkin dia tak selesa lagi dengan seluar pendek dia. Itu ada satu smash atas net daripada saudara Jaipot. Man pun kasut baru Man kasut baru kalau nak tahu, dan kasut lama dia diberikan kepada Jaipot untuk pakai tu, kalau putih tu. Jaipot hanya menumpang saya rasa. Saya tak pasti macam mana. Ada cerita di sebalik kasut itu sebenarnya, di mana Azman dikatakan takut nak bawa pulang kasut barunya. Takut dimarahi oleh isterinya. Lalu dia bersekongkol dengan Jaipot. Yang saya diberitahu lah. Brand apa? Saya tak pasti brand apa. Apa brand tu? Jauh tersasar. Game satu ni balance ni. Cantik sekali cross daripada Arman. Merangkap Hassan 88. Gagal untuk membuat return saudara Jaipot. Dalam. Perlawanan sudah masuk minit ke 4 minit 50 saat. Masih belum ada lagi free kick ataupun sebabkan penjuru. Kau ingat bola. Salah. Ada kerja ni? Kerja kelas. Oh ini Rabu.
Sebenarnya pun tak tahu out ke dalam tu. So kita pakai niat je. Oh, pukul angin dia. Walaupun dia dengan kasut baru, tetap pukul angin. Ya, oh. Nampak player belah sana ni macam tak ada harapan. Masa depan mereka agak gelap lah. Cuma mengharapkan kepada tuan lelaki Bandana dan Macam nak pergi konsert lah. macam nak pergi konsert Nirvana tu tengok mereka berdua ni. Tak faham. Ambil kau. Masing-masing muka dah ketat ya dengan persembahan masing-masing. Main dah diam lah. Main dah diam, tak ada suara. Tak ada let go ke apa semua. Out, bola seluruhnya out. Makin merudum ya persembahan mereka berdua. Mereka dijangka pasangan ini akan dipecahkan selepas ini kerana ketidaksefahaman mereka. Harap mereka buat yang terbaik lah untuk pertandingan terakhir ni. Masih lagi gagal nampaknya. Terbaik daripada Hassan. Tamat. Oh, saya pun tak sedar. Perlawanan ini telah pun tamat. Sampai 10 minit. Tak sampai 10 minit. Begitu mudah sekali perlawanan ini. Sekian saya melaporkan.